Proton Perdana. Sebagaimana yang kita tahu, model ni rebench daripada Honda Accord. Ingat tak, sebelum ni kami pernah buat Proton Perdana yang ada masalah LCD screen. Dan Alhamdulillah kita dapat 5 biji lagi dibagi kepercayaan kat kita untuk teruskan lah baiki. Kereta-kereta ni yang kita tahu daripada bekas-bekas kereta kerajaan, tengok mileage dia lebih kurang 5 tahun. Estimate harga perdana ni on the road RM55,000 dan ada warranty selama 3 tahun untuk 10 part lah. Dia gunakan Easy Care, kita boleh login dekat kita punya apps, kita tengok ini antara yang di cover. Dan antara banyak-banyak bekas kereta kerajaan ni X70 paling laris lah. Harga lebih kurang RM60,000. Kalau siapa-siapa yang berminat boleh PM kita, dan ada masalah LCD screen boleh PM kita juga. Assalamualaikum.